Sedikit tips untuk pemanah ibu jari. Macam mana kita nak luruskan tangan dengan ibu jari kita, dengan kita punya kuncian. Okey, seperti contoh kita dah masukkan anak panah, right? Kita dah masuk anak panah, kemudian kita nak kunci. Pastikan tangan kita rapat dengan tali, di jari tunjuk tutup kuku ibu jari, kemudian naikkan sedikit penumbuh. Nampak? So, pastikan tali ni rapat dengan knuckle. So, barulah tangan kita berada macam ni. So, nampak? Bila daripada tepi, kan lurus tangan ni tu. Tak nak ada yang macam ni. Nampak? Ini ramai yang pemanah kita buat, dia kunci dia, tangan dia macam ni. So, bila masuk ankle, tangan dia macam ni. Macam mana kau nak release macam ni? Bengkok. Dia akan jadi plucking. Nampak? Dia akan jadi release macam ni. Kita tak nak release plucking macam ni. Kita nak release follow through. So, cara dia ialah kita naikkan pergelangan tangan kita. Nampak? Pastikan dia rapat dengan knuckle. Baru kita dapat tarikan yang lurus. See? Okay, ini adalah cara untuk kita luruskan tangan kita dan luruskan tarikan kita. Okay, boleh faham? Okay. Last tip daripada saya okay, untuk pemanah tradisional. InsyaAllah, okay, kongsikan kepada kawan-kawan.